Sangat gembira kerana diberikan kesempatan untuk mewar-warkan tentang testimoni ini. Saya minum kopi ni sebenarnya tak berniat pun untuk turunkan berat badan sebenarnya. Saya minum kopi ni sebab saya tahu kopi ni memang sangat-sangat berkhasiat, dengan antioksidan dan sebagainya, macam yang telah diterangkan oleh saudara Ramzul tadi. Jadi secara tidak langsung, mungkin kerana khasiat di dalam asal ingredient itu sendiri yang memberikan kita tenaga, stamina dan sebagainya, saya suri rumah sebelum masa. Jadi kerja rumah macam biasalah, semua tahu takkan selesai dari pagi sampai petang sampai keesokan hari berterusan. Mungkin disebabkan saya minum kopi ni, dalam kopi ni memberikan tenaga, dia juga mengandungi malta, menyebabkan kita rasa kenyang sampai saya tak sedar kadang-kadang sikit makan. Saya ada masalah gastrik sebenarnya, tapi bila saya tak makan, saya rasa ada sakit perut dan sakit kepala. Tapi bila saya minum kopi ni, masalah gastrik saya hilang macam tu saja tanpa disedari. Saya mula ambil kopi ni pada 22 hari bulan 1. Saya join member 19 hari bulan 1. 22 saya datang beli kat sini dengan Kak Mala semua. So start daripada tu saya minum. Dan tanpa disedari, seluar saya, baju saya semua jadi longgar. So sekarang dah kena tukar saiz. Baju shopping lah bulan ni. Baju shopping lah bulan ni. Belum lagi. Sebab target saya belum capai lagi. Bila saya tengok benda ni, betul-betul dapat turunkan berat badan. Sebelum ni saya pernah minum produk-produk untuk pelangsingan badan macam RX2, lepas tu Dr. Rob Sakti, yang mahal kan. Dia akan turun. Dia macam turun 5 kilo, lepas ke 5 kilo tu dia dah start, dia tak boleh turun lagi. Tapi yang ini bukan produk pelangsingan. Sebab tu saya kata tadi, saya minum pun bukan untuk tujuan menguruskan badan. Tapi tiba-tiba dia kurus pula. So sampai 5 kilo, lepas tu turun lagi, saya pun terkejut tengok. Macam mana boleh turun pula tanpa exercise? Tanpa exercise sebenarnya. Sangat-sangat luar biasa. Okey, itulah testimoni daripada orang yang menggunakan. Kalau saya menceritakan, mungkin anda akan cakap itu dia memang cakap produk dia bagus kan, sebab dia orang syarikat. Okey, tapi sekarang ni Puan Sabaria adalah seorang leader, yang mana yang sangat teruja dengan kehebatan produk, menyebabkan mulut dia tak berhenti